Sekarang kita bakar kek marble. Gunakan suhu 130 darjah selama 80 minit. Api atas dan bawah. Tak preheat oven, kipas off. Inilah hasil selepas 80 minit. Kek masih panas, jangan tunggu lama-lama. Keluarkan dari tray. Telengkupkan kek. Lepas tu tunggu dalam 15 minit. Kena wrap dengan plastik wrap ni. So dah cantik-cantik macam ni. Tunggu kejap sampai hilang panas tu, masukkan dalam peti ais. Sejukkan lebih kurang 5 jam. 5 jam okey kot. Sehingga semalaman pun boleh. Dan keluarkan dari peti ais. Lepas tu boleh potong. Saya potong sejuk-sejuk macam ni. Lepas tu kejap lagi tunggu kek dah hilang sejuk tu. Barulah kita makan. So tekstur kek tu akan gebu lah. Dia akan lembut selepas kek hilang sejuk. Kesan dari peti ais tu kan. So selamat mencuba.